Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita nak belajar hari ni? Siapa boleh teka-teka je? Menari. Betul. Kita memang akan menari. Tapi cikgu nak semua kena menari. Boleh? Boleh. Cikgu akan buka lagu ni. Okey, jom kita cuba tepuk tangan jom. Macam ni. Bagi sama. Bagi sama dengan cikgu. Okey. Bagi sama lah. Okey, tepuk. Kenapa cikgu suruh kamu tepuk? Nak bagi apa? Kat tepuk-tepuk macam tu? Nak bagi sama. Belajar mengenai nombor. Untuk menari hari ni, cikgu nak awak semua boleh mengira. Mengira dulu. Kira. Kita kena mengira. Nombor yang kita akan guna 8 saja. 1 hingga 8. Kalau cikgu suruh kamu kira 1 hingga 4, awak kena sebut 1, 2, 3, 4. Itu saja. Tak boleh lebih. Kalau cikgu cakap suruh kira ke 8 ni, kena sebut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pusing sini kejap. Okey. Cuba kira dengan betul, okey? Cakap kira dengan kuat nah. Kuatkan suara. Okey. Nombor berapa? 8. Apa yang boleh ni? Okey, cikgu akan panggil siapa-siapa je untuk nak bangun, nak cuba nak 1 hingga 4 ataupun 1 hingga 8. 1, 2, 3, 4. Wah, pandai. Kamu tepuk tangan dekat kawan kamu. Kah. Tapi cikgu yang pilih. Kamu nak? Okey, bangun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, betul? Sampai 8 je. Kita tepuk tangan dekat Fatih. Kau dengar betul-betul. Ulang balik. Maksudnya kita akan mula macam tu nah. Okey, cikgu akan cuba dulu. 1, 2. Dengar betul-betul. 1, 2, 3 betul dah. Cuba, kamu diam dulu. Ini berapa? Salah. 5. Awak terlalu fokus duk kira 1, 2, 3, 4 tu je. Cik. Awak kena kira sendiri. Awak kena kira. Okey? Berapa? 1. Siapa satu lagi ni dah bunyi tum dah. Tum. Awak kena ni. Guna tangan kamu ni. Awak tak fokus ni. Dengar balik ulang. Genggam dulu. Cikgu ketuk 1, awak buka. Kalau cikgu sebut tak, awak cakap awak tu buka macam tu. Barulah awak boleh ni. Kalau awak nak kira dulu, takut lagi salah. Okey? Cuba lagi sekali. Dengar betul-betul, genggam tangan tu. Angkat tangan. Okey, cuba. Berapa nombor dia? Yang lain? Jawapan dia berapa? Nombor berapa tadi? 3. Apa itu bunyi? Bunyi itu apa?
Macam mana bunyi tu? Anggota badan kamu ni, dekat badan kamu, dekat mana yang boleh buat bunyi? Tangan boleh buat bunyi tak? Telinga? Hidung? Mata? Sini? Betul. Sini yang boleh keluarkan bunyi. Cikgu lebih nak ajar kamu mengenai ini. T, E, M, P, O. Bunyi dia tempo. Sebut sama-sama. Tempo. Tempo. Kira-kira tu kan pum, tum, tum. Tu kan ketukan tempo tu. Dari mana tempo ni boleh datang? Daripada bunyi ataupun pergerakan. Pergerakan. Hari ni kita akan belajar untuk kita nak cuba buat joget. Sebut sama-sama. Kita akan buat joget. Joget. Okey, boleh. Cuba kita tengok gambar ni. Ini gambar apa? Lembu bunyi dia macam mana? Buat boleh ulang-ulang. Cuba kalau kamu nak buat bunyi, kamu jangan buka mulut. Boleh tak nak bunyi mu ni? Cuba. Tak boleh. Kita perlukan mulut ni. Bunyi tu. Okey? 1, 2, 3. Harimau ke tiger? Fatih kata harimau. Pasti? Bukan. Tiger, dia tidak ada rambut tu. Rambut yang macam panjang-panjang tu. Kalau dia ada rambut-rambut tu, itu singa. Singa. Ni, ada haiwan yang ni. Wish, ini ni cikgu tengok ni kan. Dia macam muka kawan-kawan kamu. Kejap lu. Cikgu nak tengok muka siapa ni. Ada. Sana cikgu nak buka dulu. 1, 2, 3. Ini apa ni? Dalam bahasa Inggeris, monkey. Monkey. Okey, 1, 2, 3. Basikal. Selalu main. Siapa yang ada dekat rumah yang ni? Okey, turun dulu. Basikal ni, dia ada bunyi tak? Bunyi apa? Taklah, apa benda yang dekat basikal tu yang boleh buat bunyi tu, yang tadi Aira cakap tu. Cuba. Loceng. Pandailah Aira ni. Last. Ini. Okey. Ambulans pun sama juga. Dia bunyi macam bunyi enjin juga. Loceng dia neno-neno. Okey, neno-neno. Awak kena kenal dengan bunyi dulu, baru kita akan buat joget. Menari. Siapa yang nak menari angkat tangan? Cuba kira sama-sama dengan cikgu. 1 hingga 8 je tau. 1 hingga 8. English. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kita akan buat hari ni menggunakan lagu ni, cikgu nak kamu boleh buat basic joget. Okey? Basic joget tu, joget macam tu juga, tarian juga, menari juga. Kita akan belajar mengenai ini. Joget. 1. Joget. 2. Joget. 3. Okey. Cuba kira dalam bahasa
Inggeris. Boleh tak? Okey. Kita try. 1, 2, 3. Semua bangun dulu. Kamu belakang. Belakang lagi. Mah. Kamu duduk di sini. Depan lagi. Di situ nah. Kamu sini. Jangan gelak. Belakang sikit. Mana lagi? Mana lagi? Fatih. Let's go. Ini letak balik. Letak balik, pijak balik, pijak. Pijak macam ni. Kita buat pacak satu. Satu. Kena kaki kanan di depan pacak. Kamu tengok Ifan. Okey, pandai. Tapi kena bongkok sikit, bongkok. Bongkok. Yes. Bongkok. Bongkok sikit, bongkok. Bongkok macam ni. Tunduk, tunduk, tunduk sikit, tunduk. Tunduk sikit. Tunduk. Okey. Dua. Dua. Tukar dua pula. Ni. Macam ni ni. Awak nak buat ni macam ni. 1, 2. Nampak ni? Awak ni. Cuba buat kaki awak macam ni. Kaki kanan ni macam ni. Letak macam ni. Letak macam ni. Kaki kamu. Cuba pijak, pijak. Pijak ni macam ni. Pijak macam ni dulu. Kaki kanan di depan sikit. Kamu try yang ni. Try yang ni. Ke depan sikit. Buat macam ni nah. Pada awal sampai habis macam ni nah. Macam ni tau. Okey, pijak, pijak dulu, pijak dulu. Pijak dulu. Kaki mana ni? Oh ni kaki ni depan sikit. Okey, depan. Ini macam ni kan? Angkat ni, angkat. Angkat. 1. Ni tengok cikgu Sat. Tengok cikgu semua. Tengok depan Sat. Tengok ni. Ini cikgu sebut 1 angkat. Ni. 1 angkat. Fatih buat Fatih. Fatih. 1 angkat. 2 angkat. Angkat kiri pula. Macam tu. Mudah je. Okey, kita ambil 1, 2. 1, 2, 3, 4. Okey. Jom. Kira kuat. Kamu. Kita kira kuat-kuat nah. Buat. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mudah je. Mudah kan? Okey. Jom. Tunduk sikit, tunduk sikit. Tunduk. Macam ni. Kaki kanan kena ke depan sikit. Kira nah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita dah boleh yang tu dah. Kita pergi pada tu. Joget 2 pula. Joget 2 sama juga. Kaki macam ni juga. Macam tadi. Kaki kanan ke depan. Macam tu. Kamu. Kaki kanan letak di depan sikit. Kaki kanan di depan sikit. Macam mana nak buat joget 2 pula? Kaki kanan ni buat macam ni. Ke depan. 1. Cuba ni kaki kanan. Kaki kanan buat ni. 1. Kita buat sama-sama lah. Dia kena macam ni je. Depan, belakang. Depan, belakang. Depan, belakang. Depan tu kena kaki kanan. Kaki belah sini. Kaki sana, kaki sana. Okey? Cuba. 1, jom kita buat sama-sama. 1, 2, 3. Depan, belakang. Depan, belakang. Depan, belakang. Depan, belakang. Ya, pandai? Depan, belakang. Depan, belakang. Depan, belakang. Depan, belakang. Itu joget 2. Itu lagi. Kita cuba. Pakai lagu pula. Cuba nah. Cuba. Bagi sama nah. Kira sama-sama. Okey. 1, 2, 3, 4. Cuba cepat 5, 6, 7, 8. Cuba. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang last. Kita dah nak habis dah. Tak sabar. Okey. J3. Cara dia macam mana? Macam tadi juga. Cikgu nak jauh sikit. Yes. Depan. Cuba buat dulu. Tengok. Tengok depan. Semua tengok depan macam mana cikgu buat. J3. Macam ni. 1. Mula pada 1. 1. Buat dulu. 1. Okey. 2. Kaki kiri ke belakang. Okey. 3. Kaki kanan ke depan. Kaki kiri ke belakang. 4. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fatih cuba buat Fatih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kamu pandai buat lah. Kamu dah boleh buat dah. Letak tangan belakang lah. Semua tangan belakang. Kira bagi sama. Okey. Mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Senang je. Hari ni apa yang kita belajar hari ni? Kita belajar apa ni? Menari. Lagi kita belajar tentang apa lagi? Bunyi. Bunyi daripada apa yang tadi cikgu tunjuk tadi. Yang gambar-gambar tadi tu. Okay, alright, go. First tadi apa dia tadi? Ingat tak? Lion, singa, lagi? Basikal, lagi? Lori. Lagi kita buat apa tadi? Nama yang kita menari tadi tu. Cikgu ajar tadi. Apa benda ni? Apa ni? Joget. Joget tadi cikgu ajar asas ada 3. Yang pertama adalah joget 1. And then kedua? Okey, lagi? Joget 3. Lagi 1. Cikgu ajar nak bagi sama tu kita kena guna apa ni? Tempo. Siapa yang boleh 1 hingga 8, baru dia boleh balik ke tempat kamu pergi makan. Kamu kira sampai 4 ke 8? Awak nak 4 ke 8? 8? Awak umur awak berapa? 5 tahun. Okey, kita cuba. Cuba dari Inggeris. 1, 2. Boleh tak? Cuba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, good. Pergi makan. Okay, kamu pula. 1, 2, 3, 4. Okay, cukup. Okay, pergi makan. Pergi makan terus. 1. Sebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Okay. 8. Boleh kata? 7. 7? Siapa yang tahu kalau ni? Nombor berapa ni? 9. 1 hingga ke 10. Okay? Louder. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Semua pandai lah ni. Tepuk tangan. Okay, dah. Terima kasih.